Soalan kamu, Dik. Bagi soalan. Alhamdulillah. Okey. Kalau apa saya haji tu, Apa dah? tu umi naik kapal, dia wadah, dia balik sini lah. Boleh ada balik kampung. Okey. Adik ni tanya, kalau seorang perempuan mati suami, okey, orang kebaikan mati suami, boleh tak pergi beredah di kampung lain? Gitu. Okey, bagus soalan. Tunggu mu tanya budak tanya gitu. Faham lagi. Bagus. Kena terima kasih ke budak ni. Berapa tahun umur? 22, alhamdulillah. Comel loteng. Kalau seorang perempuan mati suami di Kuala Baikang ni, boleh tak dia nak pergi beredah di Kuala Lumpur? Contoh, boleh nak beredah nak balik di Sebuah Takir? Boleh tak nak beredah nak balik di Dungung? Faham lagi soalan? Balik beredah di Sabak Bernam. Okey? Mati di sini suami, okey? Jawabnya dengar dulu. Bila mati suami, kalau kita ada isteri, faham? Maka kita kena beredah, suami isteri itu kena beredah 4 bulan 10 hari. Orang perempuan yang ada suami, siapa mati? Suami mati. Kalau mak dia mati, tak kena beredah. Adik dia mati, tak. Suami dia mati. Ya tarabbas nabi ang pusihina arba'atan asyura wa asyra, dia kena beredah 4 bulan 10 hari. Dan termasuk beredah itu ihdad, tidak keluar rumah. Tanda berkabung, kehilangan nikmat besar dalam rumah tangga. Tak keluar rumah lama mana? 130 hari. Okey, bila oleh itu wajib dia duduk di kebaikan ni. Tak boleh keluar rumah. Walaupun nak pergi patah batu buruk, lama tak pergi apa benda ni, main buah, tak boleh. Yang boleh keluar rumah darurah sahaja. Okey? Seperti contoh, nak pergi berobat di hospital, sakit perut, boleh. Nak pergi cabut gigi di klinik Cenering, boleh. Rebah dalam bilik air, seliuh, nak pergi rumah Tok Muding, boleh. Nak pergi beli ikan, orang jual ikan tak masuk rumah, duduk luar pagar, boleh pergi. Okey? Nak pergi beli beras kedai Cik Mak, anak tak ada nak suruh, boleh pergi kedai Cik Mak, lepas tu balik mula. Faham lagi? Pergi kat orang tunang haram, pergi kat orang nikah haram, tengok orang sanding haram, tengok orang temun natu haram, tengok toki dara sunat kali lagi haram. Habis haram belaka dah. Faham? Pergi kat bersedih kawan haram belaka. Okey? Tetapi soalan adik ni, dia nak pindah rumah, tambah beredah di kebaikan, nak beredah di Sebuah Takir, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Bila? Jika tidak ada temang di sini. Kalau ada temang belaka tak ada masalah, tak boleh. Contoh, dia tidak ada anak atau anak masih kecil, duduk bira bukit. Takut tang bila suami tak ada. Faham? Nak tidur pun tak boleh, takut. Faham tak? Takut. Dulu duduk berdua dengan suami. Bila suami mati, duduk seorang. Faham lagi? Takut budak ngisak ke, takut orang jahat peropok penyamung. Dia nak balik beredah rumah mak dia di Sebuah Takir ni. Faham lagi? Harus. Atau nak balik Sabak Bernam. Harus. Tapi dalam perjalanan balik, tak boleh turun dari kereta. Lama lalu tengok buah, berasa nak main buah kali, haram. Tak boleh. Turun makan, kena buku, makanlah kereta. Tak boleh keluar rumah. Bapa pindah tu? Kerana mudarat duduk seorang di rumah, takut. Ataupun dia tidak ada orang dapat menguruskan dia, membantu dia. Dia perlukan pembantu, nak beli barang macam tak ada orang nak suruh benda. Dia balik rumah mak dia di Dungung, di Kota Baru, ada orang tolong-tolong suruh beli barang. Boleh berpindah. Okey? Sudah terjawab. Terima kasih, Dik.